untuk kepentingan diri sendiri dalam kehidupan manusia. Kita sering melakukan semakan dan penilaian bagi memastikan sesuatu urusan dilaksanakan dengan baik dan teratur. Begitu juga dalam kehidupan seorang Muslim, kita perlu sentiasa melakukan audit diri, yaitu menilai amalan, sikap dan tanggungjawab yang kita pikul dalam kehidupan. Setiap harta yang kita peroleh, setiap jawatan yang kita pegang, dan setiap amanah yang kita laksanakan akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sempena sambutan ulang tahun penubuhan Jabatan Audit Negara yang telah menjangkau lebih 1 abad, usaha memperkukuh tadbir urus, integriti dan accountability dalam pengurusan keuangan negara wajar dihargai, kerana ia membantu memastikan setiap dana awam diurus dengan penuh amanah demi kesejahteraan rakyat. Hakikatnya, setiap usaha yang bertujuan memelihara amanah, menegakkan ketulusan dan mencegah penyelewengan merupakan nilai yang sangat selari dengan tuntutan Islam. Namun, kita perlu sedar bahawa di sebalik segala sistem semakan dan pengauditan di dunia, setiap manusia sebenarnya sedang menuju kepada satu audit yang jauh lebih teliti, yaitu perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak.